ada rahsiakan apa-apa ke dari Fia? Setiap kali Fia ajak ibu keluar dari rumah ni, ibu tak nak. Kenapa? Ibu, ingat saya ni apa? Robot. Kerja siang malam. Ibu you tengah nazak nak mati. Dan you tak boleh suka hati minta duit pada Datuk. Sebab dia tak ada apa kaitan dengan you. Saya nikah dengan awak sebab saya berjanji dengan Datuk je tau. Dan saya rasa Datin tak akan lepaskan saya. Lepas kita nikah, awak dengan hidup awak, saya dengan hidup saya. Elok dirahsiakan dulu hal ni. Sekarang ni macam mana? Awak nak tuntut hak mama awak. Susah kan? Sebab awak dah kahwin dengan saya. Saya sayang dengan awak, Sofia. Nanti Fia akan minta cerai dengan Remy. Fia nak cari orang yang betul-betul ikhlas dengan Fia. Baru Fia kahwin dengan dia.